Horizontal.
Set lagi. Ada orang macam ni, horizontal. Jangan kejar. Jauh satu. Ada? Ada? Bila dia gila? Okey, tak gila. Bila dia gila dah tak ada dah. Dah tak ada, dah naik dan turun. Kemati. Okey, sama je tu. Kamu hidup lagi. Tapi bila kamu dah gila, dah tak ada dah naik turun. Kamu gila tak sekarang? Dan satu lagi, bila kamu pengsan. Bila pengsan, waktu itu tak dikira iman dia naik atau turun. Bila dia sedar, barulah dikira naik atau turun. Pernah pengsan? Dia jadi pengsan tak? Ha? Tak banyak minum lagi. Siapa pernah pengsan ni? Acak dah lah, acak bawa acak. Okey, kita tanya macam mana perasaan pengsan? Dia macam Ini selama bila dia Ya ke? Ni lepas. Bila dia pening, itu gelap. 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 Ini pun Lepas tu dah terkatil tak? Oh, Ada nampak? katil. Bila dia gelap, lepas tu cerah-cerah dah terkatil. Itu dia punya pengalaman. Ustaz ada pengalaman, tak pernah pengsan. Hampir-hampir hitam ada. Sama lah. Ada. Saya mungkin hitam pun. Rasa macam mati sekejap. Waktu tu kena waktu tu sekali dia pernah. Kamu pernah kena demam campak? Macam Cikempok. benar. Cikempok plus dengan demam. Waktu tu Ustaz pergi kat dapur nak minum air. Tiba-tiba pegang cawan, pam, terletak. Bangun-bangun sedap, kenapa aku terletak? Itu. Saya tak tahu apa. Waktu buku. Oh. Alright. So kalau kau tanya macam mana hitam, macam itulah hitam. Sedar tak sedar, yang dia tiba-tiba pengsan. Alright. Kita akan tengok iman sebagai fitrah. Bukan iman terus kan? Terus sebagai fitrah. Terus sebagai fitrah. Alright. Daripada mana? Oh, dah datang. Okey. Ini secara ringkasan. Kamu boleh buka buku teks muka surat berapa? Iman sebagai 197. Itu secara detail. Ini secara ringkasan. Kamu nak tengok detail ke kamu nak tengok ringkas? Kamu punya keputusan. Okey? Kalau lah ringkasan kamu tak faham, kamu boleh tengok detail dia macam mana. Rasa nampak macam Beiman tu. Alright, tengok. Nampak tak sini? Ini kena adjust ni, kiri kanan. Okey, tengok. Pengertian Andrews. Pengertian iman. Dia ada 3 dalam buku ada 3 kan? Push. Baik. Oh. Sekarang apa? Sedapnya lagu. Berasal daripada Bahasa dalam buku ada 3, istilah dalam buku ada 3. Yang pertama Aminah. Maksud dia apa? amal. Yang kedua tasdik. Maksud dia apa? Membenarkan hati. Dan yang ketiga membenarkan membenarkan dan tidak mendustakan. Dari sudut istilah pula, secara ringkasan, ini apa? Mesin kita nak. Okey, secara istilah. Yang pertama, kamu nak ingat perkataan yang mana? Bagi mudah kamu ingat. Tapi jangan Menyelamatkan daripada neraka. Lagi? Dan masuk syurga. Yang kedua, Membenarkan yang dibawa membenarkan Nabi Muhammad. Mudah. Membenarkan Nabi Muhammad. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan semua Nabi Muhammad. Orang lain fikir dulu, dia tak ada fikir. Terus benar. Ya, aku percaya. Yang ketiga, membenarkan dengan hati, ikrar dengan lidah dan mengamal dengan
Perbuatan. Okey, secara ringkasnya macam tu. Jelas? Faham? Jelas? Next. Kamu kena ingat. Kalau kamu tak ingat, kamu kena tulis nota. Sebab lepas ni akan ada ujian. Terus ada ujian. Terus ada ujian. Kalau kamu, otak kamu macam Imam Syafi'i, tak ada masalah. Guna IQ dia tulis. Ingat tulis. Imam Syafi'i macam tu. Kalau kamu Imam Al-Syafi'iyah, tak apa saya tulis. Boleh next? Boleh next? Belum. Okey, Ustaz next. Kamu tulis yang mana kamu sempat. Okey, next. Kamu belajar tentang Idrus. Idrus lah. Idrus ni. Idrus. Ingat Idrus ni fitrah. Iman. Maksudnya iman ni adalah fitrah. Setiap orang ada keimanan, kepercayaan. Kamu tanya etis sekalipun, dia percaya. Cuma dia tidak mengaku adanya Allah. Dia percaya ada something. Bukan somebody, something. Somebody tu kamu, somebody care. Itu kamu. Something. Dia percaya adanya gelombang. Dia percaya sains. Sains tu ada gelombang. Kau pernah belajarkan gelombang kan? Gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Nampak tak dengan mata? Tak nampak. Tetapi dia percaya tentang gelombang. Secara fitrah. So, memang beriman kepada Allah. Walaupun dia tidak percaya, fitrah dia memang percaya. Cuma dia tak kenal benda itu apa. Entiti itu apa. Okay? Next. Tulis cepat. Yang kamu tahu. Kefahaman kamu. Maksudnya sejak alam roh lagi. Kenapa dikatakan secara fitrah? Sebab kita dah berjanji, bernazar depan Allah waktu kita alam roh lagi. Bila alam roh, Allah tanya, kamu siapa? Aku siapa? Waktu itu tak mengaku lagi. Aku, kamu. Alam roh ni adanya satu benda yang bernama nafsu. Bila Allah tanya kat nafsu, kamu siapa? Aku siapa? Kamu, aku. Allah letak nafsu tu dalam neraka sejuk. Kamu siapa? Aku siapa? Kamu, aku. Letak dalam neraka panas pula. Benda yang sama. Last kali letak dalam neraka kan? Neraka lapar dan dahaga. Baru dah mengaku, kamu Tuhan aku dan aku hamba kamu. Sebab itulah kita berpuasa untuk menunduk nafsu. Dan di alam roh lagi, roh tanya, Allah tanya pada roh, kamu siapa? Aku siapa? Aku adalah hamba kamu dan kamu adalah Tuhan roh. Maksud kita lah, alam roh kita dah bercakap benda. Kemudian kita tak ingat dalam Al-Quran Allah ceritakan balik. Okay, next. Ada terus iman. Alright, tingkatan iman. Ini secara tingkatan Idrus. Idrus yang mana ni? Pompo. Adakah Idrus para nabi? Iman para nabi. Okey, tingkatan iman ada? Ada 4. Buku dah ada. Kita tengok. Nak tengok ini pun boleh. Okey, tingkatan yang pertama. Naik turun macam mana? Naik turun? Ni, iman naik turun macam mana? Iman para nabi dan rasul. Naik tinggi dah. Naik je, tak turun. Naik saja. Turun tak? Okey. Imam para ulama. Macam mana imam para ulama? Iman dia? Naik dan turun. Naik dia banyak. Dia naik dan turun. Iman orang yang menjalankan syariat macam mana? Turun. Naik dan turun. Iman orang yang bertaklid.
hanya mendengar perkabaran masyhur mengikut perkataan orang ramai dan kebenaran Allah. Dia dengar aja, dia tak belajar, dia dengar. Naik turun je. Turun je, tak naik. Turun je tak naik. Tengah-tengah. Macam pasal 2, 3, 4 lebih kurang sama. Yang mana yang turun tak naik, yang tak naik tak turun, yang mana? Dan setan. Turun tak naik siapa? Setan. 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 Lagi? Iblis. Iblis. Lagi? Kesangkatan yang dia. Hantu. Ha? Anjing. Orang kafir. Musyrikin. Ha? Bukan. Syiah. Oh, Okey. tahu apa ni biasa. Babi. Orang munafik. Dia sentiasa menurut. Kesian munafik. Syirik memang tak ada dah iman dia. Syirik terus ada iman. Iblis tadi. Ni terus ada iman. Iblis ada iman sikit. Iblis dulu dia Ada malaikat-malaikat. dulu dia beriman. Dulu dia berkalimah dengan kalimah tauhid. Bila adanya Nabi Adam, bukan kamu Adam. Adanya Nabi Adam. Okey, bila adanya Nabi Adam terus menurun sampai sekarang. Tak dikira iman dia. Tak naik tak turun. Malaikat. Malaikat. Nabi. Nabi tak naik tak turun. Nabi naik. Naik. Tak naik tak turun. Haiwan. Malaikat. Malaikat lagi orang gila. Orang gila. Waktu dia waras, iman dia naik turun. Bila dia dah masuk fasa gila, statik. Tak boleh bangun. Koma. Nokta. Ustaz, kalau orang mabuk Apa meninggal? Dah koma. Tak. Dia tak dikira. Iman dia Kenapa tak aku atas bawah. So Ustaz, kalau mabuk Mabuk. Mabuk. Saya ada. kenapa dia mabuk? Alat. Orang yang bertaklik naik dan turun. Next perkara yang membatalkan iman. Okay, next perkara yang membatalkan iman. Ada berapa? 3 saja. Ingat dah. 3 saja. Yang pertama hati, yang kedua percakapan, dan yang tiga perbuatan. Mula pada sini, naik dekat sini, lepas tu terus gerak semua. Hati, percakapan dan perbuatan. Kalau kamu ada satu saja, tidak dikatakan iman. Kalau ada satu je, tak kata iman. Dia kata cakap tak serupa kiri. Cakap pandai, buat tak? Buah. 8 buah dia. Maka batu iman. Okay, next. Kepentingan iman. Ingat, kepentingan ni benda yang tak boleh pegang. Bahagia boleh pegang tak? Syukur boleh pegang tak? Mencintai dan mengajak kepada kebaikan boleh pegang tak? Semua tak boleh pegang. Itu dah kebaikan. Kalau kamu kata mendapat harta, boleh pegang harta. Mendapat pahala. Pahala. Mendapat suami tak logik. Mendapat isteri pun tak logik. Dia logik, cuma tak bersesuaian dengan soalan. Okay? Benda yang tak boleh pegang. Kebahagiaan tak boleh pegang, tapi boleh rasa. Rasa bersyukur tak boleh pegang, tapi boleh rasa. Ajak mencintai tak boleh pegang, tapi boleh rasa. Alright.
tindakan. Usaha dan tindakan. Okey, automatik. Usaha dan tindakan. Nampak tak? Yang pertama, untuk diri kamu seorang, apa usaha untuk meningkatkan keimanan? Dalam ilmu agama. Lepas tu, dia tanya pula, bila selesai individu, dia masuk pula next step, masyarakat. Macam mana kamu nak tingkatkan keimanan masyarakat? Banyakkan program. Bila masyarakat banyak, next step pula jadi negara. Macam mana nak mengukuhkan keimanan? Yang pertama, individu. Bila individu ramai, dia jadi masyarakat. Bila banyak masyarakat, dia jadi negara. Jelas? Okay, next. Ni dah sekali. Lepas ni habis. Thank you. Assalamualaikum. Okey, selesai. Nota. Selesai. Setiap daripada kamu nota berbeza-beza. Memang nama nota, tetapi isi dia berbeza-beza. Dia berdasarkan tahap pemahaman kamu. Alright. Tengok nota. Kau tengok cukup ke tidak? Cukup tak nota tu? Bandingkan dengan buku teks kamu. Aku tahu. Bandingkan dengan buku teks kamu. Okey? Nak tengok macam mana? Okey ke tidak kamu punya nota? Puisi. Mari kita check. Mari kita check. Sebab ada lagi. Okey. Mari kita lihat. Okey. Terus. Siapa yang kena? Tengok siapa yang kena. Ya. Siapa yang kena Alia. Ui, siapa? Hai, lagi. Okey, Alia, sila bangun. Tak tulis. Jangan tengok nota. Bagi tiga paling kurang satu istilah iman. Satu istilah iman. Iman ada tiga istilah. Dari sudut bahasa ada tiga, dari sudut istilah ada tiga. Bagi satu je. Nama alias tadi. Dia. Dia. Sempat dah tak? Sempat dah tak? Sempat. Tak sempat. Dari sudut pemahaman kamu. Iman itu tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Bukan itu lagu. Ada tulis tak? Ya. Istilah dia. Ada istilah. Satu. Boleh. Beragama. Betul? Istilah beragama. Okey, terima kasih. Okey, next kita tengok pula. Study. Kamu punya otak study. Bila dah ada soal, tak boleh tengok lah. Amalia. Okey, Amalia. Okey. Sikit lagi. Boleh tak? Sedia? Dah sedia? Tingkatan iman ada berapa? Ada 4. Bagi 2. Nabi dan ulama. Tingkatan iman Nabi dan ulama. Okay, next. Okay, Lailatul Lari.
bagi 2. Iman dari sudut bahasa. Mudah ya? 2. Lagi. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Lagi 3 orang kita tengok. Lagi 3 orang. Aida. Okey, Iman. Teacher dia. Ras. Okey, mana Iman? Mana? Lagi teacher bang. Bagi satu istilah iman. Iman tu benda yang boleh menyelamatkan kita daripada kekal dalam jahanam dan bila kita masuk dalam kita boleh masuk dalam syurga. Ya, betul. Terima kasih. Mudah kan? Mudah je. Next. Lagi 2 orang. Ada ke? Ada. Alah, perlulah. Okey, Syafawati. Sila bangun. Ini satu grup emergency ni. Tengok sikit. Alright, Syafawati. Satu pengertian iman dari sudut istilah. Ada 3 tadi kan? Bagi 1. Menyelamatkan mereka dari kejar oleh haiwan. Saya kenal lah ni sama. Dari neraka. Dan nak lagi pada neraka nak pergi mana? Nak lagi pada neraka, nak masuk syurga. Alright. Terima kasih. Okey, seorang lagi. Apa ni? Alright, last kali. Zahir. Lelaki tak jawab. Lelaki tak jawab. Anissa. Iqbal bukan lelaki ni. Anissa. Okey. Yang ni kamu boleh tengok dalam buku. Bagi dalil tentang keimanan. Qalu amanna. Ada? Kan? Wa ma anta? Ada? Ada kenapa tak buku tu sikit. Ya. Kenapa? Maksud dia? Maksud dia? Pasti jika tidak akan percaya kepada ucapan kami. Sekalipun kami tidak orang-orang yang Apa highlight dalam hadis yang kau boleh highlight? Ayat ke hadis kau jadi? Ayat Quran. Okey, highlight. Apa yang kata yang kau boleh highlight dalam? Orang-orang yang benar. Macam mana nak kenal orang tu orang yang benar? Apa ayat sebelum dia? Mana? Wa ma anta bimu'minin. Kamu tidak dikenali sebagai orang-orang mukmin walau kunna shadiqin. Kamu tak akan dipanggil orang mukmin kalaulah kamu tidak membenarkan dengan 3 benda tadi, dengan hati, Cakapan bila berbuat. okey baik, alhamdulillah. Duduk. Kamu tak akan dipanggil orang mukmin kalau kamu tak buat 3 benda. Panggilan boleh panggil mukmin, tetapi yang betul-betul kena dengan KPI mukmin 3 benda ni. Dia sentuh 3 benda ni. Yang pertama, hati. Yang kedua, cakapan. Yang ketiga, perbuatan. Alright, jelas? Okey. Kali ni kamu nak ganding lelaki perempuan ke lelaki-lelaki? Lelaki. Perempuan-perempuan. Kita ada rumah orang. Dia kau tidak. Okey, silam.
Tak nak kiri kanan, silang. Silang. Coba. Tak ada kiri kanan, silang. Berpasangan. Jadi pasangan kamu. Tak nak kamu kiri kanan. Masih. Bersilang. Kamu cari meja ni, kamu cari meja ni. Ini Iban. Ustaz. Maksudnya kamu tak boleh cari pasangan kamu dekat meja yang berdekatan. Kena cari meja yang jauh. Kamu tak boleh cari pasangan kat sini. Kamu tak boleh cari pasangan sini. Kamu boleh cari pasangan okey, berak dalam masa seminit. Okey, bergerak dalam masa seminit. Tak nak orang kiri kanan kamu. Orang jauh. Dia nak kira masyarakat pertama, masyarakat kedua, masyarakat ketiga dah jauh. Kerajaan Brunei contoh Kedah tua, Kedah muda, Kedah budak, Kedah baby. Alright, cepat. Tak bergerak, cari. Bergerak. Ini tak bergerak ni mana? Okey dah, jumpa dah. Dah jumpa. Okey, dah jumpa. Mana? Ada pasangan kau ni? Kuat. Dua orang ke sana. Dua orang sana. Okey. Ini. Bukan. Aku ada bagi dia bisa. Aku kecil. Dia ada persen tu banyak kan? Okey, bagi. Ambil satu seorang, masing-masing. Satu seorang. Okey, pasing meja sana. Ambil satu seorang dan pasing dekat meja. Satu seorang dan pasing dekat meja. Sama je, ambil je. Dah bagus kan? Ha? Keluarkan pensel ataupun pen. Keluarkan pensel ataupun pen. Okey, cepat. Satu je, tak payah pilih benda yang sama. Benda yang sama. Ya, seorang satu. Tak ada masalah, tak bergaduh. Tak ada orang nak gaduh. Benda banyak. Melainkan benda tu satu, boleh lah tak gaduh. Ni benda banyak tak gaduh. Benda banyak. Okey dah. Selesai. Okey, sekarang dengar arahan dia. Dalam kertas tu kamu perlu tulis kertas ni depan belakang dia guna. Kamu perlu tulis tahap keimanan kesemuanya ada berapa? 4. Dan juga perkara yang boleh membatalkan iman ada berapa? 3. Ada 3. Yang boleh membatalkan iman. Cara nak tulis, kamu tak boleh tulis semua. Kamu tulis satu, passing. Tulis satu, passing. Tulis satu, passing. Passing. Passing betul. Kamu tulis satu, dia tulis satu, passing. Bermaksud sama rata lah. Kamu akan tulis 7, dia akan tulis 7. Cumanya bertukar-tukar. Okey, faham. Bertukar. Contoh dia dua ni. Kamu tulis nombor 1, dia pun tulis nombor 1. Okey, tukar. Kamu
Kamu tulis nombor 2, dia tulis nombor 2. Tukar. Kamu tulis nombor 3, dia nombor 3. Oh, jadi Pastikan ada 7 isi. Tulis Rumi. Nak tulis Rumi ke nak tulis Jami? Jamia. Tulis Jami. Rumia. Jamia. Rumia. Saya dah tulis Rumi dah. Saya pun dah tulis Rumi. Jamia kat mana? Kau kan biasa. Jangan lagi kertas lagi banyak ni lah. Okey, kita akan tulis Jawi. Jamila. Nanti Jamila juga. Ya. Alright. Dalam masa 5 minit. Benda boleh berkenalkan. Tingkatan iman dan perkara yang membatalkan iman. Nak kertas lagi? Boleh ambil. Siapa yang nak kertas boleh ambil. Okey, 5 minit saja. Yang 3 orang pasti 3 orang. Tingkatan iman dan perkara yang membatalkan iman. Kita ada kertas. Yang kita kenal. Okey, sampai kita akan kita. Jangan tulis semua lagi, tulis satu. Nak kertas sudah kita kenal. Dah tulis 1 pasing, tulis 2 pasing, tulis 3 pasing, yang keempat pasing. Tak cukup kertas, belah ke tengah. Lapan 20 berhenti ya. Ustaz. Dia mungkin buat ini sekali juga pasal kata iman. Apa dia? Yang kata iman tu kalau dia sekali tak kisah. Tak kisah. Kamu nak secara detail ke, kamu nak secara ringkasan ke, terpulang. Asalkan tepat dengan soalan. Dan bila dah siap, kamu boleh letak dalam Kenapa Ustaz? tulis nama. Letak dalam kotak. Dalam kotak. Nama Apa? ada Ya. Partner. Dah siap, boleh letak dalam kotak. Kamu kena ingat. Yang kamu tulis ni kamu kena ingat. Bila kamu dah tulis, itu bermaksud kamu punya ingatan makin kuat. Kamu dah belajar, kamu dah tulis, lagi mudah untuk kamu ingat. Bila dah ingat, boleh letak balik kertas dalam kotak. Dah. Kamu pernah guna ni? benar? Pernah. Oh, benar. Mesti simpan lagi. Okey, siap. Betul lah, yang dekat dalam begini. Ayam. Kenapa dia lupa saya tulis? Jaga pasal aku Muhammad. Okey, cepat 2 minit lagi.
iman dan juga 3 perkara yang membatalkan iman. Boleh ringan-ringan je. Antara okey, tulis nama. Datang tak? Tulis waktu. Sini. Bukan tulis saja tau, kamu kena ingat apa kamu tulis. Okey? Kamu kena ingat apa kamu tulis sebab nanti akan di soal. Oh, boleh. Alright, dah siap dah tak? Cepat, 1 minit lagi. Ustaz, kenapa? Ya, dengan okey. Tiga pasangan. Okey, hantar dah siap tak? 2 pasangan. Betul kotak. Kotak lagi. Oh, macam ubi. Dalam tadi. 10 saat. Dan hijau. Kemudian adalah rahsia. 9, 8. Oh ni ujian tidak diterima ni. 6, 5, Ni lama nak pilih ni. 4, 3, 2, 1. Ayu. Tak nak dia kacau CD sama CD dia kacau kan. Dah. Apa kau Dia punya kena brainwash. Okey. Ustaz kira kamu dah tulis tu maksud kamu dah ingat dalam otak. Sambil-sambil kamu tulis, kamu bagi dan kamu ingat dalam otak. Okey? Dah ingat? Belum lagi? Cepat. Itu. Okey, next. Masih lagi pairing yang sama. Sekali ni tak perlu tulis. Kamu kena brainstorm. Bukan brainwash. Brainwash orang lain. Brainwash bagi orang lain. Ustaz brainstorm. Otak. Apa yang kamu buat? Kamu bincang dengan kawan kamu. Recall balik daripada slide yang Ustaz tunjuk tadi. Kepentingan dan juga usaha meningkatkan keimanan. Apa kepentingan dia? Yang benda yang tak boleh pegang tadi. Apa usaha yang kamu boleh buat dari sudut individu, dari sudut masyarakat, dari sudut negara. Pak, okey, kamu boleh berbincang. Tak boleh tulis sebarang apa-apa perkataan pun. Kamu boleh bincang, kamu boleh ingat. Dah kena bincang dulu. Bincang dengan kamu-kamu. Boleh baca, tak boleh tulis. Kena ingat. Bincang. Ingat. Sampai 8.30 berhenti.
kelebihan dan kelebihan. Tak payah hafal perkataan teks. Ikut kefahaman kamu. Baca teks, kamu faham macam mana. Itu mudah. Kamu baca dan kamu faham macam mana. Tiga kelebihan, paling kurang 3 usaha. Kamu kena ingat, kelebihan itu tak boleh tak boleh dipegang. Tapi kamu dapat. Garis-garis dah jadi. Jangan ambil semuanya. Buat point. Mudah-mudah. Ambil point. Point saja. Point saja. Tulis. Bermaksud kamu boleh bagi tugas. Kamu kena ingat apa, kamu kena ingat apa. Sudah, waktu pairing. Kamu ada 2 orang. Satu kumpulan 2 orang. Bagi tugasan. Ingat yang mana? Kalau dia bagi, kamu perlu tahu. Dua minit lagi. Soleha ini suasana yang baik, sekitar yang baik. Ikutan, ikutan. Yang maju. Okey, seminit lagi. Ingat point ni. 30 20 10 kita kena cepatkan.
Satu. Okey, pandang depan. Okey, pandang depan. Tolong tengok nak kali ni pemilihan kamu ditetapkan. Siapa yang pilih soal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 masyarakat akan undi. Kami nak Lailatul, yang tu pula kami nak Hadis, yang tu pula kami nak Riyah, yang tu pula kami nak Syuhada, kami nak Irsyad. Okay? Tengok nama-nama sini. Nama saya tak ada Ustaz ni. Mana tengok. Mana nama? Ini ada. Darwish. Alright. Dah ada nama dah? Okey. Kamu nak pilih nama siapa? Sebelah kamu nak pilih nama siapa? Ni kat sini. Nak pilih nama siapa? Ya, dah. Kamu nak pilih nama siapa? Nak pilih nama siapa? Semua satu bulan. Nak pilih nama siapa? Untuk disoal. Untuk disoal. Humaira. Kamu nak pilih nama siapa? Untuk disoal. Adam, Humaira. Siapa? Aziz. Adam, Humaira, Aziz. Kamu nak pilih siapa? Kumpulan kamu. Adam, Humaira, Aziz. Hadis. Adam 2 kali. Okey. Adam 2 kali. Adam, Humaira, Aziz. Hadis. Sini berdiri. Okey, sila berdiri. Nama yang dipanggil tadi. Alright, sila berdiri. Ada 2 kali. Dia dah terbusi. Tengok. Tinggi sikit. Martabat. Alright, 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Okey. Soalan ni. Tak boleh. Duduk. Kumpulan tak boleh. Ni saya anu ni. Tak boleh kamu? Tu. Okey. Pilih orang lain. Pilih orang lain. Pilih orang lain. Kamu kat mana? Pilih ayam. Okey, bangun. Alright, soalan dia. Kita mula dengan Dayak. Bukan Dayak. Usaha. Individu mendalami ilmu agama. Kalau masyarakat dia memperbanyakkan program ilmu keagamaan. Kalau negara mewujudkan pusat pemilihan dan undang-undang. Okey, bagi tepukan Dayak. Kelebihan. Ada kejahatan? Tak ada. Usaha dan tindakan. Ya. Bantulah kawasan. Okey, bagi tepukan. Humaira. Okey, baik. Kelebihan. Yang pertama dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada apa? Tak ada. Yang kedua. Yang kedua, berasa syukur melakukan ibadah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga,
mendapat hidayah dan taufik daripada Allah. Dan yang keempat, mencintai amal ma'ruf dan menjauhi dan membenci nahi munkar. Okey, bagi tepukan kepada Hadi ke Haziq? Haziq. Okey, last sekali. Perkara yang membatalkan. Batalkan. Saya pilihan bagi pilihan. Lebihan. Ya. Pilihan berpuasa. Pilihan. Benda yang tak boleh buka, kelebihan. Oh, hati. Bukan lah. Itu yang batal. Siapa tahu jawapan dia? Dengar dulu, jangan. Okey, hati. Dia dah kan? Oh, Cakapan. Cakapan eh? Betul. jawapan dia, jawapan dia. Kelebihan. Bahagian. Betul. Dia balaskan ni, kisah yang menyentuh hati. Bagi apa sentuh hati? Hati ayam. Kisah sangat menyentuh hati. Satu lagi. Kamu jangan ambil yang tak berkenaan. Kelebihan. Benda yang tak boleh buka. Syukur. Bantulah. Tadi. Saya ibu agama. Satu lagi. Baru bagi tahu tadi. Lepas dia bagi tahu. Satu lagi kelas. Benci Nabi rasa apa nak hilang? Nabiha. Tak kisah. Tak lagi. Kamu pandai ni. Tak ada dalam soalan boleh jawab. Break soalan ni. Ustaz, saya tak tahu. Ha? Kapan? Oh, bagus. Oh, ha, satu lagi buat. Ram. Kalau dua orang, Bahagian. Abang Maruf, Abang Maruf. Nahi munkar. Nahi muka. Ini muka. Baca India. Kamu ke mana? Tak, saya kaki. Okey. Okey, terima kasih. Dia duduk. Oh, kuis ya. Dia skin yang macam Oh, dia skin eh. Okey. Satu dua. Aku dah sendiri. Okey. Kamu tahu kan cara nak guna jawapan? Okey. Ingat. Kalaulah jawapan tu A, pastikan A di atas. Kalau jawapan tu B, pastikan B di atas. Kalau jawapan tu C, pastikan C di atas. Kalau jawapan D, D di atas. Kamu jangan tutup kod ni dengan tangan. Pastikan kod ni nampak. Barulah usah di scan. Ya, boleh. Okey? Dah, sedia? Kita akan guna kuis.
Kalau yang tu paling depan tu B, tapi kita semua A. Start now. Start. Sabar. Iman ni tak iman. Saudara sudah bilang. Saudara siap. Okey. Tengok soalan ke depan. Ha. Tunjuk kat. Cikgu. Itu tidak. Start. Tunjuk kat. Ha? Okey. Tak boleh tukar. Red card untuk Ustaz. Tak boleh tukar dah. Kan, dia sekejap je. Sekarang teknologi. Lambat. Teknologi. Jangan duduk. Sekarang dia teknologi. Mana? Orang ke? Teknologi. Next. D. Tengoklah. Nombor mana soalan mana? Bukan ada skrip. Nama aku. Okay, next. Ha. Betul. Nampak? Bermula daripada syaitan dan homo Ha. untuk Ha, cepat. Okey. Teknologi. P5 siapa? P5. P5 siapa? Jangan salah. Jangan salahkan. Salahkan. Oh. Jangan salahkan. Santau ni. Teknologi. Okay, next. Ha. usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang individu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Tengok sikit. Angkat. Alah, semua betul lah. Okey. Ha? Angkat. Oh, dapat ini ah. Start. Ha. Saya dulu Iban pun tengok Iban. Nampak tak ni? Tak nampak kan? Tak nampak. Yang tak cerita tentang tu. Kita nampak memang tak. So, dia respon ni tak. Situ. Atas. Yang Malaysia tu. Atas. Bukan. Start sini. Alright. Jawapan dia. Angkat. Ha. Okey, dapat. Mana? Mana Kak? Sekejap, saya tak tahu lagi. Start melalui apa Start tadi? Ha? Ni. Homo. Kan? C kan? Okey, C melalui agama melalui pengajian bersama para ulama. Yang D, Ustaz. Mengajak Nampak cerita tangga. mengikuti majlis ilmu. Nampak cerita tangga. Alright. Mana? Ha, angkat. Itu dah. Seorang lagi. Okey, Kita saya punya teknologi. Oh, teknologi ya. Teknologi. Mana? Tadi Pak. Okey, mana? Okey. Dah beli. Mana? Dah cukup dah semua. Angkat saja. Ada dah? Dah cukup dah semua. Dah. Alright, next. Ini dah nampak pasti dah. Ustaz, apa benda tu, Ustaz? Games. Ni kena pilih, Ustaz. Multiple selection is not something in kumut. Kita tak boleh jawab. Okey, jawab. Aman dan Aman dan tenang. tenang. Lagi satu? Tasdik iaitu membenarkan hati. Ada lagi? Tak ada. Rasa yang Okey. keimanan
Yalah TV Ha, rasa angkat je. TV hujan dan tak boleh. Ustaz. Ya. Saya tu apa? Teknologi Ustaz, teknologi Ha? Ustaz. Berapa? Mana? Berdasarkan buku apa? Bukti. Okey dah. Angkat. Angkat. Alright. Teknologi. Mana? Angkat. Okey, jangan tutup. Sama lah. Angkat. Sama. Okey, angkat. Alright, angkat. Mana? Jangan. Mana jawapan? jawapan ni. Soalan lagi. Jangan tutup. Jangan tutup. Alright. Ha. Alright. Bukan ada belum? Bismillah ni boleh bismillah. Bismillah tu nak suka jawab. Oi, ini dia duduk kita sama ni. Okay, next question. Next question. Dengan dia paling paling lebar. Paling lemah. Semua dah tunjukkan. Dah. Okay, tunjukkan. Oh, jawapan dia ambil. Tunjukkan. Jangan tertukar. Oh, teknologi. Next question. Next question. Dah. Jawab dulu Ustaz, saya dulu. Dah. Okay, scan. Ini Ustaz. Asal ada ni. Kan sini. Okay, kita Kau dengan kunci ni je. kalau kamu tutup cukup dia tak nampak tak kira okay? Alright. Oh, technology. Yes. Wei, kenapa ni nak pergi longkang? Asal mana nombor tinggi? Ada orang ni. Ada bertipu kiri. Siri. Mana soalan? Letak ni ah. Kal. Mana soalan? Sampai hidung Cikgu tiga. jangan tanya tu cikgu. Wish. Ah, Sampai hidung tiga. Ah, ni. Oh, ada nombor tiga. Aku nombor 3 weh. Aku nombor 3. Okay, next. Sabar. Ustaz. Sini Ustaz. Satu dulu. Dah. Okay. Jadi baru. Kau diam ah. Mana? Kau saya nak ni dari dulu ini. Tunjuk. Dah. Nombor kamu dah ada dah? Kalau sekarang dah berubah ke? Set. P21. PDD. Saya suka dia. Secara spiritual tak. Dua nak. Alright. Okay, next question. Iman pada Nabi dan Rasul dan iman tak support. Mati session. Apa jawapan dia? Banyak selingkuh dengan warna Warna hijau. selain warna Warna merah. hijau. Ni. Warna kuning. Hijau dan hijau. kuning. Warna kuning, warna hijau. Oren dengan Selain warna merah. Biru Selain merah. selai merah. Selain warna merah. Biru hijau kuning. Okay. Warna biru tu. Merah. Merah tu kuning. Orange. Merah bukan? Merah tidak. Okay, next. Keimanan dan makrifah mereka kepada Allah dengan nazarah memikirkan kejadian istiqamah Okay, Udah dia dapat. Betul atau salah? Jangan kasih atau ni nanti dia. Tak apa, tak ada salah. Kamu punya punya kesan. Mana lawan dia? Okay, angkat. Makrifah atau Ustaz? Angkat. Angkat. Okay, boleh selesai. Keimanan dan makrifah mereka kepada Allah. Okay, selesai. Mana? Tak ada jawapan? Tak ada kira lagi. Okay. Okay. Cepat dia. Film 3 Ya. Video nombor 3 main tipu lah. Siapa lagi tak scan ni? Tidak. 16. Alright. Bila? Orang Betul je? Okay, next question. Yes. Alah. Redo? Saya reda. Saya redo. Dah. Sekejap. Iman dia nak Sampai dah redo. Ustaz. Ustaz. Sini dulu Ustaz. Okay. Okay.
Ustaz yang kat So yang atas dia dia respon atas Ustaz. Slide dah. Ni. Tak Bukan, Ustaz. bukan. Ni. Dia Bukan juga tak asal ni pintu. Dah. Ada tak siapa tahu siapa yang Ustaz. Okey. Mana? 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 Woi. akhirnya siapa yang terlepas? Ini juga. Mana? Orang yang sambung ni juga terlepas. Okey. Seorang lagi. Siapa pilu? Alright. Yeay. Dua soalan lagi. Beribu tu. Ha. Bukan soalan lagi. untuk masyarakat. Masyarakat. Dah. Kan? Dah. Dah. Kita dekat guna kad. Kita dekat puasa. Red card. Oh, ni dua lagi eh? Sini dengar dulu. Okey, dengar dulu. Okey, mana? Tunjuk. Tunjuk. Alright. Okey. Balik. Okey, tunjuk. Satu lagi. Okey, selesai. Next question. Ayat di atas merujuk kepada iman seorang. Inna arsalna ka bil haqqi yashirun. Sebenarnya kami minum. Banyak sikit. Inna arsalna. Tanya buku. Jawab je. Kepala yang depan ni kasih Tanya buku. Oh, saya. Tunjuk. Tunjuk. Okey. Thank you. Okey, tunjuk. rasanya. Okey. Alright. Siapa semua lagi? Saya kot. Saya tengok Student response. Seorang lagi. Buka balik dah. Adik. Siapa? Tunjuk. Student response. Buka lagi. Jangan tu gila. Siapa semua lagi? Aduh. Siapa semua lagi? Show student response. Siapa semua lagi? Aizul, betul. Lepas tu buka balik. Risau. Saya. Okey, selesai. Member Pak. Saya mana? Okey, last kali. Ialah perkara yang paling membahayakan iman itu tadi. Oh, ini saya. Okey, selesai. Cepat. Kau pun berhati. Weh, dah jadi. Angkat kuat ada macam tahu macam nak apa. Okey kena CBN. Boleh simpan. Siap. Tulis A. Siapa semua lagi? Selesai. Okey, jom kita tengok siapa yang tinggi. Weh, boleh dapat 3 siut. Jadi, Ini kau. buka kopi dulu. Okey. Overview. Okey, kami ingat Asal dah understand. Nombor 23. Kan Dengan 22 tambah berapa? Okey, tambah berapa? 23 22 tambah 78 66. Markah kumpulan. Asal tambah tu. 8. Dari 200. Nombor 21 dan 20. 21 66 20 mana Ustaz? 20 54. Ni kau nombor apa ni? 16. Okey, 19 22 Ustaz, 22. Sabar dulu. Tengok. Nombor kamu tengok. Bilang nombor kamu. Pilih Dah. Weh. 6. Weh. Dah, ini dah. Dah. Bagi. Ingat 2 nombor sampai masing-masing. 4. Ingat nombor masing-masing. Okey, 12. Okey, 12 dah. Ingat nombor masing-masing. Ingat nombor masing-masing.
Ada betul apa? Ada. Okey, okey. Habis tak sempat. Back start. Back ke atas tu. Mana Back. bukan satu. Allah. Habis. Alamak, hilang dah. Apa ada di sini? Dekat forward dan Ada kat sini, okey. DJ. Ni, Ada. minggu tu. Nombor berapa tak ada? One. Tapi ni minggu Nombor 11. Tulis sejuta kat sini. Nanti dia akan Kita ada lagi. Mana ada berenang bukan kita? air saja je tak jelas. Rezeki aku mana tahu. Kita ada lagi. Ya Allah, betul. Ya, dah kalau bising. Itu aku dah kena bising. Kau tengok Isyak Iqbal ni. Isyak Iqbal apa? Okey, nombor 1. ada lah. Maka berapa nombor 1? Player 1. Kami sempat. Lagi ibu. Dah. Tu siapa dah? Tambah. Apa yang budak ada? Jangan ikan masyarakat. Mana tengok dari ibu tadi? Masyarakat yang ni kan. Ada tak jenis? Mana tadi? Oh, tak ada. Okey. Nombor 1 betul 10. Nombor 2 betul 11. Nombor 3 betul 9. Nombor 4 betul 10. Nombor 5 betul 10. Player 6 betul 11. Player 7 betul 10. Player 8 betul 12. Player 9 betul 11. Player 10 betul 11. Player 11 belum. Player 12 11. Player 13 11. Player 14 10. Player 15 10. Player 16 9. Player 17 10. Player 18 10. 19 10. 20 9. 21 11. 22 11. 23 13. Saya dah duduk pakai. Yang mana duduk Telegram kan? Okey, macam mana? Kamu kan ingat nombor kamu kan? Download report. Okey, baik, boleh hantar balik. Ikut nombor, nombor 23 bawah sekali. Aku akan nombor 23 bawah sekali, nombor 1 atas sekali. Bagi asal. Suara Yang boleh Ustaz, saya dah dapat Telegram. Siapa yang ada? Share Ustaz. Makan tadi. Okey, baik. Sabar dulu, sabar. Okey. Last kali. Last kali. Ya, bang. Ya. Jangan makan yang punya kamu.
iman kamu bertambah hari ini. Terus. Satu benda yang kamu perlu buat untuk keimanan kamu bertambah hari ini. Apa dia? Apa dia? Benda yang kamu kena buat hari ini, keimanan kamu akan bertambah. Buat baik pada orang. Hari ini. Ustaz dah bersabar banyak dah. Dah tinggi dah. Hari ini. Ustaz tengok siapa tak hantar memang tak ada iman dah hari. Jangan hantar awal tu iman dia tambah. Tak kisah. Asalkan hantar. Ustaz tengok ada dah hantar. Ustaz saya rasa kita study ya Ustaz. Hantar. Jadi Allah insya-Allah. Mula minta lepas raya tak hantar. Hari Rabu tak hantar. Sebelum cuti tak hantar. Hari ini. Hantar hari ini. Okay? Kamu kena buat aku janji ni. Angkat sumpah semua. Okey. Kamu memang dah berdosa dah. Okey, dengan ini saya berjanji jika saya tidak hantar video hafazan Yasin ayat 1 sampai 38 saya akan menjadi guru Pak Saya bertanggungjawab. Hari ini saya akan hantar. Insya-Allah. Hari. Cakap hari ini saya akan hantar. Hari ini saya Sebelum pukul 12 malam. Okey, 1 pagi. Okey baik. Tolong kemas. Bagus. Okey semua bangun. Sama-sama.